Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran rasmi TVPSS SJKT Simpang 5. Sepanjang bulan Mei, pelbagai program menarik telah berjaya dilaksanakan dengan penglibatan aktif murid serta guru. Jom kita saksikan program-program tersebut dengan lebih terperinci. Majlis Persaraan Puan Siti telah diadakan pada 8 Mei 2026 bagi merayakan persaraan beliau yang telah banyak berjasa dan berbakti kepada sekolah. Sepanjang perkhidmatannya, pelbagai sumbangan dicurahkan dalam mendidik dan membimbing murid. Majlis ini turut menjadi tanda penghargaan dan ucapan terima kasih daripada seluruh warga sekolah atas segala jasa, pengorbanan dan dedikasi beliau sepanjang perkhidmat. Minggu Bahasa Melayu telah berlangsung dari 11 hingga 15 Mei 2026. Pelbagai aktiviti menarik seperti pertandingan pidato, syarahan, kuis bahasa dan penulisan kreatif telah dijalankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu dalam kalangan murid serta memupuk rasa cinta terhadap bahasa kebangsaan. Program 3K telah dilancarkan pada 18 Mei 2026. Program ini bertujuan untuk persekitaran sekolah sentiasa bersih, sihat dan selamat. Semua murid diingatkan agar sentiasa mengamalkan kebersihan diri, kesihatan serta mematuhi peraturan keselamatan demi mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Sambutan Hari Guru peringkat sekolah telah diadakan pada 21 Mei 2026. Pelbagai aktiviti menarik seperti persembahan murid, penyampaian hadiah dan acara khas telah dijalankan bagi menghargai jasa dan pengorbanan guru. Marilah kita bersama-sama menghargai dan mengenang jasa guru-guru yang telah mendidik serta membimbing kita ke arah kejayaan. Demikianlah tadi laporan buletin sekolah bagi bulan Mei. Diharapkan perkongsian ini dapat memberikan maklumat dan manfaat kepada seluruh warga sekolah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam menjayakan setiap aktiviti yang dilaporkan. Sekian, terima kasih.